nak tolong kita ni. Aku peduli apa? Duit tetap duit juga. Kau bayangkan kalau diorang dah kumpul duit bertahun-tahun, maknanya diorang ada duit beribu-ribu. Kan? Macam ni kan? Macam ni. Diorang macam ni bukan pandai simpan duit dalam bank. Kita ambil duit diorang ni, kita belah. Ish, Mila tak nak lah. Mila tak suka. Kalau kita curi duit diorang, nanti diorang tak nak buatkan Mila kari pub lagi. Tengok apa kau cerita ni, balik-balik cerita kari pub. Tidur lah, menyampah tu. Diorang pergi mana? Lah, semalam kan